Rakyat di Malaysia dan rakyat di Negeri Sembilan harus tahu kenapa sekatan ini dilakukan tiba-tiba pagi ini. Sedangkan ini adalah mengikut kehendak undang-undang dan kehendak perlembagaan Negeri Sembilan sendiri, di atas mana pihak-pihak dirajanya sedang dibentuk menerusi lunas undang-undang. Tetapi tidak diberikan peluang bagi datuk-datuk undang yang dapat masuk ke dalam kawasan, juga tidak dibenarkan awam yang untuk masuk ke dalam kawasan Tunku Besar Tampin. Ini institusi awam dan ini adalah salah seorang daripada pembesar di bawah perkara 28, perkara 18 dan perkara-perkara lain Perlembagaan Negeri Sembilan. Keempat-empat undang yang hendak menyertai majlis pada pagi ini pun tidak dapat dibenarkan oleh mereka. Notis tidak diberi, tiba-tiba dihalang masuk. Ini tak pernah berlaku. Dan kita mahu tahu apakah unsur keselamatan yang diambil oleh pihak polis diraja untuk mengadakan sekatan ini. Dan dalam bahasa Inggerisnya ini adalah abrogation of civil liberty di Malaysia, dan setiap yang mempunyai perasaan kecintaan negara ini mesti mempersoalkan hal yang telah diperbuat oleh PDRM pada pagi ini. Menahan orang masuk dalam rumah institusi yang ada kuasa di bawah perkara 18 perlembagaan kita, Negeri Sembilan. Ini Datuk Undang Johor, salah seorang pembesar Negeri Sembilan. Datuk Undang Jelebu. Mereka berempat ini adalah raja yang sebelahan. Tapi dalam keadaan ini, nak buat emergency pun mesti ada notis dia. Otherwise we have to go to court and get this order. Jadi arahan saya siapa nak ikut? Saya saya Datuk Undang tahu. Saya tanggungjawab. Masuk dalam kawasan balai, tugas tanggungjawab saya. Laluar polis jaga. Siapa buat kacau tangkap. This is my arahan. Dan Tuaris masuk. Arahan daripada Perdana Menteri pada IGP suruh stand down. Kenapa KP tak jawab telefon saya? Saya maklum kerja, so you all stand down juga. Jadi IGP PM sendiri. Saya maklum betul tadi PM dah arahkan ke paspor tadi. Setengah jam tadi saya bawa lama dalam PM. Saya suruh stand down. KP you not responsible. Tak jawab telefon saya kat ni. Come on. Buka. Kita dah cuba masuk. Sihat. Ya, di arah wartawan semua dapat sabar. Yang penting rekodkan mesyuarat BKU telah selesai diadakan dan tamat dan ditangguhkan pada jam 9.50. Ada beberapa faktor selain yang disebutkan oleh Puan Azam tadi, iaitu halangan yang dibuat oleh pihak berkuasa polis hari ini adalah artinya unprecedented ataupun tak pernah berlaku dalam sejarah adat dan perlembagaan Negeri Sembilan. Saya sebagai bekas Menteri Besar Negeri Sembilan pada tahun-tahun 78 hingga 82 dan sebagai salah seorang pengamal adat yang setia di Negeri Sembilan, tidak pernah mengalami sekatan fizikal yang dilakukan seperti ini bila mana pihak adat yang bertauliah rumahnya seperti Tunku Besar Tampin dihadang oleh pihak berkuasa polis daripada khalayak untuk sampai ataupun jemputan untuk sampai. Kalau nak digunakan Undang-Undang Public Order tahun 69,
atau 59, apa seksyennya? Apakah kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak adat ataupun yang berkuasa di bawah perlembagaan yang menyebabkan hadangan ini dibuat? Saat ini pun, masa saya bertutur dengan para media, dengan perantaraan besi, ini adalah sesuatu gambaran yang cukup dahsyat yang berlaku. Orang tidak ada kesalahan tetapi dihalang masuk ke premis. Orang tak ada kesalahan dihalang daripada menunaikan tanggungjawab perlembagaan. Undang yang 4 yang diwakili oleh 3 undang yang disebut oleh Peguam tadi adalah bertauliah sebagai raja mentadbir di negara ini. Tidakkah mereka itu mempunyai hak untuk lalu lintas, berjalan, mentadbirkan perlembagaan sama ada di bawah perkara 14 ataupun 28 Perlembagaan Negeri Sembilan? Rakyat mesti memahami ini, bahawa undang-undang rimba sudah diwujudkan yang mengetepikan tanggungjawab perlembagaan, adat dan juga musyawarah yang ada. Tanpa sesuatu notis pun, maka sekatan ini dibuat. Ini adalah hak Tunku Besar Tampin untuk mengadakan majlisnya, bukan hak orang lain. Oleh itu para media diberi penghargaan untuk melaporkan sebaiknya hal ini. Malah patutnya wartawan semua ada tempat di dalam. Ya, untuk disediakan. menyaksikan. Jadi dengan hal ini kita mesti menunjukkan hak rakyat, dan yang penting di Negeri Sembilan ini sebagai negeri beradat. Pemimpin besar-besar di Kuala Lumpur harus faham. Tapi kenapa mereka ada di sana sebenarnya? Sebab itu yang Mamlia baru tu adalah berada di dalam hotelnya, nak kemari, jadi dihalang. Itu pun satu kesalahan. Beliau juga nak dibawa ke Kuala Lumpur. Atas alasan apa? Seseorang itu ada hak pribadinya di bawah undang-undang. Jangan dipaksa dan jangan dikenakan apa-apa sekatan, seolah-olah dalam istilah undang-undangnya false imprisonment. Ini telah berlaku dan sangat kecewa. Ini pada pandangan saya adalah penerusan undang-undang rimba yang berlaku. Okay, we do the arrangement. So this is the beauty of adat. Bulat air kena pembetul kan saya. So We have 3 YTM here. Kita boleh buat sini kalau nak pilihan. boleh kan dengan tukun It's not been arranged yet. But they don't allow just No, we'll go and fight. Dia halang aku tadi. well. So I have to raise my voice. I don't raise my voice unnecessarily. Tuan Tunku, adakah kami ditahan? Ya, saya pun menjalankan tugas perlembagaan sebagai peguam di bawah perkara 10 perlembagaan. Kami bebas untuk bergerak kalau tak ditahan. Sekarang ni tuan bagi tahu pada saya balik, saya sedang mengesahkan adakah kami ditahan. Ya, adakah kami ditahan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Saya bawa perkara ni tuan. Adakah kami ditahan? Tuan, saya faham. Tuan pun perlu faham perlembagaan persekutuan tuan. Saya minta tolong, adakah kami ditahan? Adakah saya ditahan? Kami semua ni kan khasnya undang Jerebu Tunku Besar Tampin adalah sebahagian daripada diraja negeri, berhak menemui sesiapa pun di kalangan rakyat, khasnya yang orang ditahan sekarang, iaitu Tunku Nata. Kami nak pergi hanya sebagai orang yang berhak buat movement lalu lintas perkara 9 dan khususnya perkara 10 untuk menterjemahkan apa yang berlaku hari ini. Situasi agak tegang ya di Royal Park Eva Musa Melaka. Mula pukul 11.06 tadi
Maksudnya bermula 9:06 pagi, apa-apa perkara berkaitan dengan DKU tadi tak boleh nak dibincangkan, dicakap. Okey, DKU only setakat 11:26, bermula 11:26 hal ehwal DKU tak boleh diucapkan di tapi selain daripada hal DKU tu itu dia dah lah. Kita pun insya-Allah ada bincang secara berkenaan ini. Apa masalahnya? Ada tahanan duduk. Mula-mula budi bahasa kita, jangan buat ini. Bagi Tak boleh lah body ya, body contact, no body contact ya. kita nak jumpa tadi dengan manager kan. Ada right to move. Saya hanya Itu tak soal sekarang ni, kami pun ada jaga dan Datuk Undang kita, Tugu Besar kita ada. telah diarahkan untuk jalan tegas Dan kalau begitu kami nak bercakap dengan pemberi arahan itu. Ini tak betul, dan ada hak kepada kami. Kita orang Muslim dengan begitu keadaannya. Tidak boleh menahan begitu saja. Mana boleh budi bantu tuan-tuan. Jangan cakap undang-undang lah. What law are you going to talk about? Apa law dia? Menahan kami. Di mana? Siapa yang punya kuasa yang Siapa punya kuasa ni? Siapa yang ditahan ni? Bawah Kami ruler. Berapa kali masa dah ni? Kami tunggu ada daripada pusat pimpinan. We have the right to see. Siapa pucuk pimpinan siapa dia? Ini Jumaat, nak semua Jumaat. Dia orang mana ni? Terus Macam nak jumpa masalah apa pula? Apa ingat dia? PTRM Malaysia menahan undang luak Jelembu dengan Tugu Besar Tampin, dengan Rais Yatim, dengan peguam nak bertemu dengan Tengku. Baik bagi PTRM image dia. Awak bukan gastro. Bagi kami 5 minit. Kalau tidak ini sampai jalannya keadaannya masa depan tak boleh. Jawab tuan, ni polis di Raja Malaysia. Ni raja. Ni raja ni. Ni raja. Raja ni 9. Raja lalu. Cakap baiklah. Cakap undang kuasa tu. Kami nak bercakap. Polis di Raja Malaysia. Okey? Itu sih. Tak punca ni yang kami nak jumpa ni ialah orang melakukan jenayah tu. Orang ni yang ditahan tak boleh jumpa ni. Cuba jawab. Cuba tanya yang Yang mula ni. Saya raja. Nak jumpa family dah ni. Kami nak jumpa sendiri lagi. Sebab apa sebab? Ditahan ni. Melakukan jenayah pula. Ini Cuba siapa? Siapa dia? Siapa dia? Menteri. Saya dah telefon menteri dia. Siapa dia? Apa ni? Dia WhatsApp ni. Saya dia pun tak kabin. Dia nak menunjuk kepada IGP. Kalau IGP saya cakap, kalau CPO pun boleh. Undang-undang apa digunakan? Sama tipu-tipu. Hanya, menteri tuan-tuan. Salam Tok Undang. Saya dalam surat kerja ni. Dia tak tahu. Rujuk pada IGP tu. Nampak? Ini siapa dia ni? You call? Ya. Siapa dia cakap ni? Dia tak tahu. Dia rujuk pada IGP. Dia dapat maklumat dia macam mana? Mana rujuk pasalnya? IGP. Rujuklah. Tuan-tuannya bawa jam. Bagi Macam sini pun tak kali tak sampai 5 minit. Mana tempat dia? Mana tempatnya? Wartawan rekod. Pilih dah. Bagi lagu dekat Raja kami nak lalu. Raja nak lalu. Raja nak lalu. Raja buka ni. You punya kuasa mana? Yang berdekat. Siapa nak siapa? Siapa saya? Kata saya.
Siapa menahan? Okey, siapa yang perlu ditahan sekarang? Apa dia punya undang-undang ditahan sekarang? Sedangkan mana? Apa undang-undang dia? Mana you top lane negeri mana? Ini tak boleh. Apa sih? Kamu dah tak? Saja nak lalu. Jangan. Sabar. Ikut arahan. Jauh sikit. Mana? Buka sikit bang, buka sikit bang. Buka ke belakang sikit. Mana KPU? Dekat. Mana dah duduk? Mana tadi boleh KPU? Semua di situ saya. Ada ni satu KPU. Nanti pun menang je lari 5 minit jangan. Apa je ni? Yes, Lieutenant. Berkali-kali saya call telefon dia tak jawab. Kenapa dia tak jawab? Even Datuk Azani. Kenapa bila call phone tak dijawab? You get to your KP now. Get him to talk to us. Your KP. You want to talk to him? 20 minit. Boleh? Itu dengan siapa? KP, okey. KP turun. Ketua polis turun. Mana? Ni. Ni 9. Raizani. Wan, tolong tadi jangan tamu. Sekejap. Tundang. Macam kita bincang tadi. Mana? Ada. Tak ada. Ada mana? Dalam berita yang dikeluarkan ialah Tengku dan Nurudin ditahan oleh polis. Seperti sama, you ikut. Kalau saya buat apa, you sebagai satu polis ni. Dengar je lah apa nak betul. Mereka cover Dato'. Saya raja lah. Ini raja. Raja nak lalu. Bagi laluan raja. Saya peguam. Okey, boleh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya selaras dengan perkara 11 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, kami yang teramat mulia Undang yang 4 dengan kuasa yang ada pada kami berkenaan memilih dan memasyurkan yang amat mulia Tuanku Panglima Besar Negeri Sembilan sebagai Tuanku Datuk Seri Nazaruddin Ibni Almarhum Tunku Jaafar sebagai Tuli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12 berkuat kuasa serta merta bersesuaian dengan pengisytiharan Undang yang 4 yang telah kami buat pada 19 April
2026. Pada hari ini, buat puasa semertak itu bertepatan dengan hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bahawasanya kata Tuanku Nazaruddin Ibni Almarhum Tuanku Jaafar menjunjung kasih kepada Yang Teramat Mulia Undang Yang Empat dan Yang Teramat Mulia Besar Tampin, serta Yang Amat Mulia Datuk Shah Bandar Sungai Ujong atas pemilihan dan pemasyhuran mereka sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ربنا إننا سمعنا من الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ما وعدتنا على رسلك وترسلنا جميعا اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدنانا وإيماننا وأنفسنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامات وحققنا بالصبر والاستقامة وأعذنا من مديمة دنمة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا اصرف عنا عذاب كان غرابا إنا سعد مستقر اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله رب العالمين الحمد لله. Majlis Pemasyuran Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12 dengan dilakukan asas-asas adat beserta dengan ucapan pelantikannya dikaitkan sekali dengan keputusan 19 hari bulan April yang lalu. Jadi menerusi mekanisme yang ada, Zoom diolah oleh para peguam kita dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi semua yang hadir tadi telah mendoakan selamat kepada Tengku Nazaruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dan tidak ada apa-apa lagi, polis pun telah keluar, walaupun apa-apa yang telah dilakukan oleh polis sebelum ini, kita rakam dan kita buat penilaiannya. Itu yang dapat saya berikan. Jadi selepas ini, bebaslah Yang Duli Maha Mulia Tuanku Nazaruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar ke-12 melakukan apa saja hal-hal kedirajaan. Kita faham ada beberapa hadangan ataupun masalah, itu akan kita atasi bersama.
Dan seruan kami ialah tumpukanlah taat setia kepadanya oleh kerana kita mengikut lunas undang-undang dan juga lunas adat yang ada di Negeri Sembilan adanya. Alhamdulillah. Tampin. Semua persediaan telah dibuat di Balai Tampin. Tetapi sebab Balai Tampin telah dikunci, tak ada keluar masuk, jadi terpaksa dibuat secara online sajalah. Jadi bukannya kita rancang awal nak buat online tu, tak. That is the very last minute decision. Itu je yang dibenarkan oleh polis, yang lain polis halang. So yang online polis tak boleh tahan. So itulah yang berlaku tadi, perisytiharan Tunku Nazarudin sebagai Yang Tuan Besar ke-12 seperti mana sabda undang yang telah dibuat lebih awal pada 19 April. Beda tu. Beda. Polis di mana? Begitu rumah tu besar. Yang tadi tu. Kaulah tuanku. Tuanku.